Kau tengok pakcik ni, penuh bersemangat hanya untuk hulurkan botol air. Bila pelari tu capai botol tu, dia terus bersorak macam menang motor. Saya menang motor. Lepas tu cepat-cepat naik basikal, kayuh laju-laju ke lokasi seterusnya. Standby sekali lagi dengan botolnya. Tak ada hujan, tak ada ribut. Nama dia Klaus Henning Schalke, orang Jerman. Dia jadi terkenal bukan sebab lari maraton, tapi sebab semangat luar biasa dia. Walaupun kerja dia hanya tukang bagi botol, dia bekerja sebagai pembantu air peribadi untuk juara Olimpik Eliud Kipchoge. Tugas dia nampak simple tapi sangat kritikal. Dia pastikan pace larian si Kipchoge kekal konsisten, tak perlu slow down masa ambil air. Di stesen air macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang pelari terlepas botol. Nah, baru tunduk ambil botol, satu kampung dah potong. Atau lebih teruk, terjadi macam ni. Dengki betul member tu. Kalau Azman kat situ dah kena siku. Tapi dengan Klaus, semua teratur. Signboard nama di lengan, botol standby ngam-ngam. Klaus jerit Eliud, Kipchoge datang, botol terus digenggam. Inilah sebabnya kau kalah maraton. Bukan sebab kasut kau tak cukup power, tapi sebab kau tak upah pakcik naik basikal tolong jerit nama kau. Di sebalik pelari yang berjaya, ada orang tua yang bertenaga.